Assalamualaikum. Kawan, nama kawan Nurul Nabihan PZ Puan. Panggil lagi gapo-gapo kawan tak apa tak risau. Oh ni sayang kawan. Nama Cik Zurain Ahmad. Ada yang panggil Zuro tapi kat belah Facebook ramai yang panggil Kak Pe'ah. Kalau kat Facebook nama Pe'ah Ahmad. Okey, hari ni kami nak buat macam tutorial shawl sebab ramai duk tanya macam mana kami pakai. Duk lilit-lilit. Kami taklah pandai sangat, pusing pulah kok tu je ramai. Taklah pandai sangat pun. Bolehlah kalau nak share sikit-sikit kan. So ni lepas ni kami nak tunjuk sikit-sikit mana yang rasa tak faham kan tanya balik nah kat Facebook. Bolehlah add kami. Bye. Okay, hi. Nurul nak buat yang macam silap. Tak apalah kan. Yang macam dalam gambar tadi tu. Okay. Mula-mula hampa letak yang ni kat belakang. Yang ni pendek tau. Letak hampa letak kat belakang. Lepas tu pin kat sini. Oh sini tak ada pin. Tak apalah tak ada pin. Okay. Bagi ketat kat sini belakang ni. Okay, lepas tu yang panjang ni twist apa kilas ada. Ni naik ke belakang. Ni sebab dia dua belah kan. Ni bunga ni kotak-kotak. Tak apalah buat macam mana pun. Okey, kilas dia pergi ke belakang macam ni. Lepas tu naik atas kepala macam ni. Dia jadi macam video tu. Tak apalah lah. Jadi macam ni lah. Nak sebut pok tau ni. Jadi macam ni. Okay. Sat. Sebab cermin kat sebelah ni. Okay. So dia jadi macam loose. Tak payah pakai resang. Tak payah pakai satu je lah jarum peletak tepi ni. Tapi tak pakai apa tadi, tak apa pun tak pakai. Apa just guna satu shawl je. Macam ni dah siap. Okay, jom kita jalan. Okay. Lah ni pasal lah banyak orang duk tanya macam mana Kak Pe'ah duk pakai tudung. Lah ni mana nak tunjuk. Sebenarnya macam ni je. Ni inner neck. Kat yang Kak Pe'ah duk jual RM10 kat sini. Ni neck. Lepas tu selendang ni jenis lycra. Lycra dia berat lah. Dia berat. So kita boleh selempang macam biasa. Ni nama dia selendang orang malas. Siap. Okey, lepas tu, kalau macam selendang yang macam kalau berperasan kan. Ada selendang jenis hujung dia ada binatang tau. Ni. Okey, kalau macam ni boleh kot nak buat style sikit kan. Okey. Hak ni macam biasa, mesti sebelah panjang sebelah pendek kan. Panjang sebelah pendek, lepas tu ni tarik bagi dia jadi orang kata apa? Siti, bagi ada juntai. Natang ni tak, dia tak payah pakai brush ke apa benda. Siap. Bertukar. Hai CPR keringgit. Dah, okey. Dah, kami saja syok-syok je. Dah, okey. Lepas ajak-ajak tadi kan, penampak paling senang di dunia kan. Pakai menatang ni, inner neck dengan ni. So, lepas ni apa cari je inner neck. Pergi kelas kan, habis lambat sarung. Lepas tu sambil jalan, nampak bubuh. Sambil jalan, lilit-lilit pulah ke atas. Wih, macam getik. Dah. Bye.